bahasa, gerak nadi kemanusiaan, bersahut seindah seruan, bangkit. Selamat sejahtera. Video ini menyediakan analisis kritis terhadap wacana bilik darjah dan komunikasi pendidikan. Analisis ini akan menggunakan sebuah rakaman PDP Bahasa Melayu sebagai data premier untuk meneroka bagaimana prinsip semantik dan pragmatik diaplikasikan dalam interaksi guru dan murid. Dalam perkongsian kali ini, saya akan membahagikan perbincangan kepada 5 bahagian utama. Kita akan bermula dengan bahagian pertama, iaitu pengenalan tajuk dan rasional pemilihan video. Seterusnya, dalam bahagian kedua, kita akan membedah makna literal, makna tersirat serta implikator yang wujud dalam ujaran guru. Bahagian ketiga pula akan menilai sejauh mana wacana tersebut berkesan dalam membentuk emosi dan suasana psikologi bilik darjah. Pada bahagian keempat, saya akan menggunakan cadangan penambahbaikan melalui strategi bahasa yang lebih empati. Akhir sekali, bahagian kelima akan merumuskan kepentingan komunikasi beretika dalam profesionalisme keguruan. Mari kita mulakan dengan bahagian pertama. Saya akan membentangkan analisis kritis wacana bilik darjah bagi tugasan kedua. Fokus utama analisis ini adalah untuk meneroka bagaimana elemen semantik dan pragmatik berintegrasi dalam sesi pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu, khususnya bagi tajuk kata apitan. Kita akan melihat bagaimana pilihan kata dan struktur ujaran bukan sekadar penyampaian ilmu tata bahasa. Baik, ini adalah video yang dipilih. Saya Cikgu Abdul Ghalib bin Yunus, mengajar subjek Bahasa Melayu. Saya bertugas di Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Sedang, Seri Kembangan. Saya mengajar kelas tingkatan 4 dan tingkatan 5. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar satu tajuk baru, iaitu apitan mei dan mekan. Pemilihan video ini berdasarkan pada 3 rasional utama. Pertama, kandungannya menepati konteks kurikulum perdana. Kedua, video ini memaparkan teknik acuan ayat yang kaya dengan data linguistik untuk dianalisis. Ketiga, kualiti interaksi dalam video ini membolehkan kita melihat aplikasi teori pragmatik seperti lakuan bahasa dan kesantunan dalam situasi bilik darjah yang sebenar, selari dengan objektif tugasan untuk menilai keberkesanan komunikasi pedagogi. Abstrak. Dalam pengajaran tata bahasa tadi, saya telah menerapkan beberapa kaedah, pendekatan dan teknik. Dari segi kaedah, kaedah kumpulan. Sebab dalam pedagogi abad 21, kaedah kumpulan perlu diberikan keutamaan. Dan yang paling penting dalam PDP yang saya jalankan tadi itu, murid menggunakan teknik transformasi yang saya namakan sebagai teknik acuan ayat. Dari sudut semantik, apabila guru menerangkan rumus apitan, ujaran beliau membawa makna denotatif yang merujuk kepada hukum tata bahasa yang eksplisit. Walau bagaimanapun, secara pragmatik, terdapat makna tersirat yang berfungsi sebagai isyarat transisi
Guru sebenarnya sedang mengarahkan murid untuk meninggalkan fasa hafalan dan beralih kepada fasa analisis maklumat. Ini membuktikan bahawa makna dalam bilik darjah sentiasa bergantung pada konteks situasi yang sedang berlaku. Baik, sebenarnya dalam bahasa Melayu terdapat dua jenis apitan. Satu yang dikatakan apitan mei dan mekan yang satu objek, dan satu lagi ialah apitan mekan dan mei yang dua objek. Contoh, menaiki, menjalani, menyanyikan, melepaskan dan menunjukkan ialah apitan yang berapa objek? Soalan guru, berapa objeknya? Berapa objeknya? Menunjukkan mempunyai implikator yang mendalam. Guru bukan sekadar mahukan data kuantitatif, tetapi beliau sedang menguji keupayaan murid dalam membuat inferen terhadap fungsi sintaksis ayat tersebut. Murid yang memahami implikator ini akan memberi jawapan yang disertakan dengan bukti dalam ayat. Hal ini menunjukkan bahawa komunikasi pedagogi yang berkesan memerlukan murid untuk berfikir melangkaui makna literal kata-kata guru. Seterusnya, Bas, objek ke bukan? Berapa objeknya? Pegawai itu sedang menjalani latihan. Berapa objek? Satu. Halim akan menyanyikan lagu itu. Berapa objek? Polis melepaskan tembakan. Berapa objek? Beliau ingin menunjukkan kehebatannya. Berapa objek? Bagus. seterusnya, nada suara guru yang stabil dan penuh semangat mencerminkan makna efektif yang positif. Melalui lakuan ilokusi ekspresif seperti pujian bagus, guru mengaplikasi strategi santunan positif untuk menjaga maruah murid. Kesannya, hubungan sosial yang terbina adalah bersifat kolaboratif dan inklusif, di mana murid merasa dihargai dan selamat untuk terus memberi respon dalam sesi perbincangan. Kita rujuk video ini. Objek pertama, ibu. Objek kedua, ubat batuk yang mencarap. Bagus, Hasana. Seterusnya, dalam analisis kritis, terdapat ujaran yang berpotensi menjadi bermasalah dari sudut pragmatik, iaitu apabila menyatakan kesalahan murid secara langsung tanpa mitigasi awal. Ini merupakan face turning act yang boleh menyebabkan murid merasa malu. Walau bagaimanapun, keberkesanan guru ini terselah apabila beliau segera memberi harapan dengan janji untuk membetulkan kepahaman tersebut, sekaligus memulihkan suasana emosi murid yang mungkin terganggu. Baik, kita lihat video seterusnya. Ya, Bagi saya, jawapan Daniel itu salah kerana dia telah menjawab betul. Bagi saya, kedua-dua jawapan itu adalah salah. kedua-dua yang salah. Macam mana nak kata salah? Yang dikatakan dua-dua betul. Seterusnya, keberkesanan komunikasi pedagogi dapat dilihat melalui kesan perlokusi terhadap murid. Penggunaan bahasa yang jelas dan berstruktur membantu murid mengawal emosi kegelisahan terhadap topik tata bahasa yang sukar. Apabila murid seperti Hayatun berjaya menjawab dengan tepat, ini membuktikan bahawa makna efektif yang diterapkan oleh guru telah berjaya membina keyakinan diri atau self-efficiency dalam diri murid tersebut. Secara keseluruhannya, wacana yang dibina oleh guru membentuk suasana psikologi yang sihat dalam bilik darjah. Dengan memberi ruang untuk perbincangan kumpulan, guru sebenarnya sedang mengagihkan kuasa wacana kepada murid, membolehkan mereka meneroka makna secara bersama-sama. Iklim kelas yang kondusif ini sangat penting bagi memastikan murid tidak merasa terfinggir atau terancam semasa proses pembelajaran berlangsung. Kita rujuk video ini. Baiklah, saya nak semua ahli dalam kumpulan
berbincang bersama-sama, mengemukakan pendapat. Kalau ada yang buat salah, sesiapa yang tahu, sila beritahu, jelaskan. Kalau ada masalah, angkat tangan. Baik, mulakan sekarang. Bagi memantapkan lagi kualiti komunikasi, saya mencadangkan guru memperbanyakkan penggunaan bahasa empati yang bersifat inklusif. Contohnya, penggunaan kata ganti nama kita berbanding cikgu akan memberi impak psikologi yang lebih besar, di mana murid merasa mereka adalah rakan kongsi dalam proses penemuan ilmu, bukannya sekadar penerima maklumat yang pasif. Teknik ujaran alternatif seperti menyoalan Sokratik amat digalakkan untuk merangsang kemahiran berfikir aras tinggi kebat. Daripada sekadar bertanya soalan tertutup, betul atau salah, guru boleh menggunakan teknik ujaran yang mencabar murid untuk memberi justifikasi logik berdasarkan makna kontekstual. Teknik ini bukan sahaja memantapkan penguasaan tata bahasa, malah melatih murid untuk menjadi komunikator yang kritis dan beretika. Kita rujuk video ini. Ya, Daniel. Cikgu, kedua-dua ayat itu adalah betul. Ui, bagus. Yakin betul. Lagi? Siapa lagi nak cuba? Saya, cikgu. Sebagai kesimpulan, analisis ini membuktikan bahawa kejelasan makna dan kesantunan bahasa adalah tunjang utama interaksi pendidikan yang berkualiti. Integrasi teori semantik dan pragmatik membantu kita sebagai pendidik untuk menguruskan bilik darjah dengan lebih profesional, empati dan inklusif. Semoga dapatan ini dapat menjadikan panduan dalam membina persekitaran pembelajaran yang cemerlang bagi murid kita. Sebagai penutup, saya berharap pada penonton video analisis ini dapat memahami berapa kritikalnya peranan tajuk semantik dan pragmatik dalam membentuk kualiti pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Melalui analisis video Cikgu Abdul Ghalib tadi, kita dapat melihat dengan jelas bahawa setiap pilihan kata, nada dan lakuan bahasa guru bukan sekadar untuk menghabiskan silibus, malah ia adalah instrumen utama dalam membina jati diri serta motivasi murid. Harapan saya, analisis ini dapat membuka mata rakan-rakan pendidik untuk lebih peka terhadap aspek kesantunan dan impak emosi daripada setiap ujaran yang kita berikan dalam bilik darjah. Dengan menguasai ilmu semantik dan pragmatik, kita bukan sahaja mampu mengelakkan salah tafsir, malah dapat mewujudkan persekitaran pendidikan yang harmoni, empati dan inklusif buat semua murid. Sekian sahaja analisis daripada saya untuk video e-guru kali ini. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk menonton. Dan semoga kita terus istiqamah menjadi pendidik yang mendidik dengan sepenuh hati. Sekian, terima kasih.